10 makna tatu popular banduan. Dalam penjara atau dunia jalanan, tatu bukan sekadar hiasan. Setiap garisan, titik dan simbol di kulit ada maksud yang dalam. Kadang-kadang lagi jujur daripada kata-kata. Ia boleh tunjuk siapa yang berkuasa, siapa yang pernah lalui penderitaan atau siapa yang tak takut mati. Untuk banduan, tatu adalah bahasa rahsia, cara mereka cakap dengan dunia tanpa bersuara. Kadang simbol kekerasan, kadang simbol cinta, kadang simbol kesetiaan pada geng atau wilayah. Dalam senarai ini, kita akan kupas 10 tatu paling popular di kalangan banduan, lengkap dengan maksud, sejarah dan cerita di sebaliknya. Bersedia untuk masuk ke dunia yang keras, penuh simbol dan kadang-kadang menyayat hati. Dunia di mana kulit adalah kanvas dan hidup adalah cerita. Tapi peringatan untuk orang Islam, tatu ni haram, jangan buat. Nombor 1, 3 titik. 3 titik yang selalu berada di antara ibu jari dan jari telunjuk atau di belakang tangan. Bukan sekadar hiasan. Dalam bahasa Sepanyol, ia dipanggil mi vida loca. Maksudnya, hidup liar. Bagi banduan Latin, tatu ni simbol mereka hidup di luar peraturan masyarakat, di jalanan atau penjara. Ia juga kadang menunjukkan seseorang tu seorang gang member yang tak terikat pada undang-undang. 3 titik yang tersusun membentuk segitiga ni sebenarnya juga jadi identiti tanpa kata, hanya geng-geng tertentu yang faham. Nombor 2, air mata. Ini yang paling kontroversi. 1 titik air mata di bawah mata kadang menunjuk banduan pernah bunuh orang. Atau ada ahli keluarga atau kawan rapat yang meninggal. Tapi jangan salah faham, ada juga yang pakai sebab mereka pernah menderita di penjara atau kehilangan orang yang mereka sayang. Kadang-kadang kalau air mata diisi hitam penuh, ia lebih serius iaitu bunuh orang. Kalau hanya garis, mungkin hanya sekadar pengalaman sedih atau penyesalan. Banduan pakai ni bukan untuk cantik, tapi untuk bagi tahu dunia tanpa bicara tentang apa yang mereka lalui. Nombor 3, sarang labah-labah. Spiderweb, simbol yang paling jelas untuk terperangkap dalam sistem. Orang lama di penjara suka pakai tatu ni di siku atau lutut, kawasan yang selalu nampak bila mereka duduk. Maksudnya, aku dah lama terperangkap dalam sistem penjara. Kadang-kadang juga ia simbol bahawa seorang tu dah menguasai atau biasa dengan dunia jenayah. Labah-labah menunggu mangsa dalam jaring, sama macam banduan menunggu peluang mereka keluar atau membalas dendam. Nombor 4, bintang. Bintang bukan sekadar hiasan. Dalam penjara, posisi dan saiz bintang boleh menunjukkan pangkat atau status. Bintang besar di bahu, leader, orang yang dihormati dalam geng. Bintang kecil kat lutut, maksudnya junior atau baru masuk dunia geng. Dalam dunia banduan Rusia misalnya, stars on shoulders menunjukkan tidak patuh pada siapa pun kecuali diri sendiri. Maksudnya banduan tu bebas dalam konteks geng mereka. Jadi bintang ni macam medal tapi bersih kulit. Nombor 5, tengkorak. Logo tengkorak biasanya simbol kematian dan kekerasan. Banduan yang ada tengkorak tatu kadang-kadang sebab nak tunjuk aku tak takut mati. Ada juga tengkorak dengan api atau dengan pisau atau senjata yang maksudnya lagi ekstrim, siap sedia untuk lawan atau membalas dendam. Tengkorak bukan untuk hiasan semata, ia adalah peringatan hidup dan mati di dunia jenayah. Dalam setengah budaya banduan, tengkorak juga simbol loyalty pada geng kerana mati dalam dunia mereka dianggap mulia. Yang keenam, huruf atau nama geng. Bagi banduan, kesetiaan sangat penting. Mereka suka pakai initial atau nama geng di tangan, dada atau lengan. Kadang-kadang tulisan besar, kadang-kadang halus di pergelangan tangan. Ini bukan sekadar hiasan tapi tanda mereka milik sesuatu keluarga atau kumpulan. Kalau mereka meninggal, geng masih tahu mereka ahli penting. Kadang-kadang juga huruf tertentu, contoh huruf M untuk mafia, menunjukkan pengaruh dan identiti geng dalam penjara. Nombor 7, tanda salib. Lambang cross atau salib kadang simbol kepercayaan agama atau perlindungan, tapi dalam konteks penjara, ia juga maksud perjuangan hidup.
Cross guns, sedia berperang, siap bunuh atau defend diri. Banduan suka pakai cross di tangan atau dada supaya orang lain faham mereka ada pengalaman berbahaya dan bukan orang yang mudah ditindas. Ia adalah amaran visual tanpa kata-kata. Nombor 8, nombor. Nombor sangat popular dalam dunia banduan. Contohnya nombor 13 sering dikaitkan dengan MS-13. Nombor 18 untuk Surenos. Kadang nombor ni menunjukkan kawasan asal, geng atau kod jenayah tertentu. Ada juga yang pakai nombor bertuah atau nombor hari lahir, tarikh masuk penjara. Numbers ni cara banduan identiti diri mereka dengan geng mereka. Kadang-kadang ia jadi bahasa rahsia, orang luar tak faham maksud sebenar. Nombor 9, air mata dengan garis tambahan. Kalau satu air mata, mungkin pernah bunuh orang atau kehilangan kawan rapat. Dua air mata, dua pengalaman tragik atau bunuh dua orang. Kadang, garis tambahan di tepi air mata tunjuk lama dalam penjara atau banyak pengalaman pahit. Ia simbol kuat yang orang lain akan hormat dan juga tanda aku dah melalui apa yang kau tak pernah lalui. Dalam dunia banduan, ini antara tatu paling dihormati. Nombor 10, bunga ros. Tak semua tatu banduan nampak ganas. Bunga ros biasanya simbol cinta, keluarga atau penghormatan pada orang yang dah meninggal dunia. Kadang-kadang banduan pakai bunga mawar dengan nama. Maksudnya mereka tak lupa keluarga walaupun dalam penjara. Ada juga bunga ros dengan pedang, gabungan simbol kasih sayang dan kekerasan. Dunia mereka keras, tapi hati tetap ada taman. Jadi, itulah senarai 10 makna tatu para banduan. Apa pandangan anda tentang orang yang buat tatu ni? Atau korang pun ada buat tatu? Kalau anda suka video macam ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.